aku ya Allah Tuhanku. Baru kita nak, biar kita nampak lah. Kalau kita dapat lakukan, kita dapat lakukan yang iman, ketaatan semua, Tuan Guru Haji Mat Silah beritahu, iaitu kembali pada Allah Ta'ala. Jangan nampak kita. Bila kita nampak kita semua, dia panggil apa? Iaitu ada satu sifat yang dimiliki oleh syaitan, itu sifat ananiyah, keakuan. Jangan tu semua kalau boleh. Jadi 4 perkara tadi Ustaz pesan, Tuan Guru Haji, bukan Ustaz pesan, Tuan Guru Haji Mat Silah pesan, Ustaz ni tukar sampai je. Tolong sampai Ustaz untuk kita guna kita. Pertama dan semua, kalau kita jatuh pada maksiat, adab kita dengan Allah Ta'ala ialah kita bertaubat. Yang kedua, kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, adab kita dengan Allah Ta'ala ialah apa dan semua? Sabar. Yang ketiga dan semua, kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, adab kita dengan Allah Ta'ala ialah syukur. Dan keempat, kalau Allah kita diberi ketaatan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk melakukan ketaatan pada dia, adab kita dengan Allah Ta'ala ialah apa dan semua? Iaitu jangan nampak kita, biar nampak Allah Ta'ala.